Itu saya tak nak cerita lagi bendera. Dah berapa kali dah saya live dengan tuan-tuan dan cerita bendera. Yang mana dalam bendera itu ada 6 bintang. Dari Sungai Nil sampai ke Sungai Furat. Barulah ada 6 bintang Daud. Itulah kisah tentang pembinaan sebuah negara. Guna tak. Okey, baik. Saya cerita tuan-tuan. Bila tuan-tuan pergi dan tuan-tuan ditangkap, dan termasuklah tahun paling banyak sumut flotila jalan adalah tahun yang dianjurkan oleh kerajaan Turki, 560 orang. Tahun-tahun yang lain dalam jumlah bot yang kecil, tahun lepas lebih kurang 360 orang. Tahun ni 420 orang. Apabila mereka melakukan penyiksaan, yang tuan-tuan kata persesaan, melakukan penyiksaan. Ingat, orang yang masuk dalam penjara biasa, mereka datang daripada orang yang melakukan kes-kes jenayah. Bila tuan-tuan letak mereka dalam penjara yang sama dan memberikan mereka sesaan yang sama, dia tak ada solidariti sebab mereka datang sebagai penjenayah. Israel ni dia nak layan orang sumut ni sebagai penjenayah. Maka dia seksa. Sebenarnya tuan-tuan, apabila kamu tahan sekumpulan orang di dalam kontena dan kamu tahan dia di tengah panas dan malam kamu biar dia sejuk. Orang-orang ni mempunyai tema yang sama. Mereka datang demi Gaza. Dan setiap kali mereka duduk, mereka bersolidariti. Kita tak heran, inilah yang kita akan buat. Bila setiap kali kawan kita ditembak, kawan kita dipukul, kita akan menjerit, kita akan berbantah. Dia membentuk solidariti. Jadi kita akan ada rasa bahawa kawan kita daripada Turki, kawan kita yang datang daripada Perancis, kawan kita yang datang daripada Sepanyol, kawan kita yang datang daripada Amerika, ada 63 warga negara. Termasuk tempat saya ditahan ni ada seorang perempuan daripada Vietnam. Saya banggalah sebab satu dia kerja Singapura dan dia suka Malaysia. Almost setiap tahun dia akan datang ke Malaysia. Kita pun duduk. Dan bila kita duduk, kita akan sentiasa berceritakan bahawa apa yang kita lalui ini tak akan sama dengan apa yang dideritai oleh rakyat Gaza. Sebab kita dah hidup dalam satu frame. Jadi setiap kali kita dikurung, dia mengukuhkan lagi proses komunikasi kita. Semua orang menyimpan iltizam yang lebih kuat. Semua orang saling menyokong. Dan semua orang saling menghargai. Jadi dia kurung. Dia bawa ke darat, dia pukul. Saya beritahu penghinaan-penghinaan dia buat. Satu adalah menampak kepada kita. Where you come from? Malaysia. Pam, pam. Where you come from? Malaysia. Pam, pam. Dia akan buat benda-benda yang menghina. Dia suruh saya tunduk dan saya kena cium punggung orang yang ada depan saya. Sebab yang ditahan ni semua kena tunduk. Bila kita kena tunduk kan. Dia paksa saya cium punggung orang depan saya. Saya tak angkat kepala. Semua penghinaan-penghinaan ini telah menjatuhkan kita pada satu titik. Bahawa apa yang mereka lakukan akan menjadikan kita lebih kuat. Kita akan menjadi lebih kuat. Sebab tu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Setiap tahun, peserta yang sama akan mengulang untuk memohon. Cuma kita terpaksa bergantung sama ada kita diterima ataupun tidak. Jadi daripada 420 orang yang ada tahun ni, 50 adalah mereka yang telah datang berkali-kali. Termasuk ada yang capai 5 kali. Kalau Surya tu, SURYA, dia daripada Australia. Dia ni kali kelima. Tahun lepas dia kali keempat. Saya jumpa dia. Berarti orang-orang ni akan pergi. Kerana satu saya jelas kepada tuan-tuan. Penghinaan akan menjadikan orang rasa kerja dia lebih mulia. Orang ni kena tampar, kita tahu. Yang kedua, kita tahu. Inilah hak yang mereka boleh lakukan. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Pada hari di mana nak berpisah, last tu kita kena pergi ke sebuah hospital di Turki. Kita pergi ke sebuah hospital di Turki. Saya tak nampak ada orang menangis dan saya tak nampak ada orang bersedih. Yang patah tangan ke, yang apa ke, semua akan bagi kita dia panggil common I remember your face. I want to see you next year. Setiap kali kita akan cakap macam tu lah. Saya jumpa dengan bekas Kapten Kapas yang last, nama dia Abdul Rahim. Orang Turki yang menggunakan nama Arab. Sebab dia datang daripada keluarga yang mengamalkan tarekat di Konya. Konya ni bandar tarekat, bandar sufi. Saya jumpa dia berulang-ulang. Zinal, dia tak boleh panggil saya Zainal, dia Zinal. Remember, you promise me in the name of Allah, I want to see your face next year. Saya pun peluk dia, Captain. For sure. InsyaAllah, I'm be here next year untuk 3.0. Sebab semua orang sedar bahawa selagi kamu ditekan dan sebanyak mana pun kamu diseksa, orang dah tahu, ini saja para sesaan. Sebab tu saya jelaskan salah satu kesilapan yang paling besar. Mereka telah menetapkan apa yang dipanggil sebagai ini je kesesaan dia. Sebab sesaan ni kalau dibayangkan dia takut. Bila dah macam tuan-tuan pernah jumpa hantu lah, tuan-tuan jumpa pocong kali pertama, dia lompat kan. Tuan-tuan terkejut lah. Balik demam 3 hari. Kalau pocong yang sama melompat lagi minggu depan, tuan-tuan maki dia. Sebab itulah pocong, rupanya itu aja. Terkejut lah kali pertama, balik demam 3 hari. Datang untuk bomoh, dia sembuh sirih pinang, dia sembuh sirih pinang kan. Dia bagi mandi dekat simpang jalan semua. Datang sekali lagi pocong yang sama, makan penampar dia. Sebab pintu ketakutan itu telah pun tertutup. Sebab dia telah dibuka. Tuan-tuan nampak, di dalamnya tak ada apa. Di dalamnya bahawa tabah yang Allah bagi ni, kita hanya perlu pakai 20% je nak hadapi benda ni. Bila kita kena pukul, kita kena hina, kita kena apa, kita rasa rupanya sabar yang Allah bagi ni 20% je kita pakai untuk ujian ni. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan.
Dia bukanlah sesuatu perkara yang menjadikan semua orang rasa serik. Sebab baloi dia tu, serik dengan baloi dia. Baloi dia adalah kerana kita nak Masjid Aqsa. Mostly orang Islam yang pergi sana. Kita tak pegang pada Gaza semata-mata, kita pegang pada Masjid Aqsa. Bagi orang bukan Islam pergi sana, dia berpegang pada genosid untuk menghentikan genosid. Maka tu saya jelaskan kepada tuan-tuan apa yang dilakukan kepada semua orang. Sebab tu tuan-tuan tengok balik kan, tuan-tuan marah seolah kami pergi bercuti kan. Tuan-tuan adalah tadi satu kafir mana tak masuk dalam saya punya page kan. Saya duduk cerita pasal miskin dekat Coket, dia kata saya baru balik bercuti. Saya kata, wahai kafir, pergilah kamu dengan jalan kamu. Sebab rupa-rupanya tuan-tuan, saya bagi tahu apabila dibuka pintu ketakutan tu, kita kata mereka bukanlah bangsa yang menakutkan pun. Apabila dibuka pintu kekejaman, kita rasa apa? Kita kata ini bukan kekejaman pun kalau nak diuji pada kemahuan kita. Sebab tu tuan-tuan rasa orang ni macam pergi bercuti, balik tuan-tuan tengok CEO kapal. CEO kapal orang paling teruk kena. Dia kena jalan itik di bawah lagu. Tuan-tuan dengar lagu Hativah. Tuan-tuan dengar ni, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan lagu kebangsaan Israel. Supaya tuan-tuan kaji lebih dalam. Tuan-tuan pergi dengar lagu ni, kemudian tuan-tuan akan bagi tahu betapa besar perjuangan yang tuan-tuan tak tahu dan orang Israel telah menjadikan ini adalah lagu kebangsaan yang baru. Ni tu Israel Anthem ni. Okey, Israel National Anthem. Okey. Bila tuan-tuan dengar lagu ni, tuan-tuan tahu ayat dia apa? Ayat yang akhir adalah Jerusalem itu adalah bandar kita. Jerusalem itu adalah Baitul Maqdis. Saya tukar lagu ni jadi 2014. Jadi saya bagi tahu Hativah ni, tuan-tuan dengar. Lagu tu apa ayat last dia? Ayat last dia adalah hendakkan Masjid Aqsa. Sebab Jerusalem, sebab bagi memenuhi puak Zionis, dia kata tanah air. Bagi nak memenuhi puak ultra nasionalis, dia nakkan Masjid Aqsa. Hativah ni. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham bahawa ketika kita masih lagi bertekak, kita masih lagi berdebat mengenai usaha-usaha yang kita buat, kita tak tahu berapa jauh dah mereka telah menanam hingga dah lagu kebangsaan mereka yang baru ditukar untuk membolehkan Israel ini meletakkan dalam anthem song dia lagu untuk mendapatkan Jerusalem atau Baitul Maqdis di mana ada Masjid Aqsa adalah sebahagian daripada lagu kebangsaan. Itu saya tak nak cerita lagi bendera dah berapa kali dah saya live dengan tuan-tuan dan cerita bendera. Yang mana dalam bendera Palestin tu ada 6 bintang. 6 bintang berarti 6 wilayah yang akan mereka duduki. Satu adalah Palestin, yang kedua mendapatkan Semenanjung Sinai di Mesir, itu jadi 2. Mendapatkan Sungai Litani di selatan Lubnan, itu menjadi yang ketiga. Mendapatkan garis Damaskus, itu menjadi yang keempat. Mendapatkan seluruh wilayah Jordan dan Iraq, itu menjadi garis kelima. Dan sepertiga Arab Saudi, itu garis yang keenam. Itu menjadikan konsep belang atas tu kan, dari Sungai Nil sampai ke Sungai Furat. Barulah ada 6 bintang Daud. Itulah kisah tentang pembinaan sebuah negara Israel. Untuk mendidik generasi baru pula, selepas habis fasa tu nak didik generasi baru dia pula, dia tanamkan pula lagu dengan Hativah ialah mengenai mendapatkan Jerusalem. Berarti saya nak ingatkan tuan-tuan, berbaloi tak kita bertekak tentang ustaz ni kata itu ustaz. Saya nak tanya pada ustaz tu, ustaz kalau saya bagi dengar lagu Hativah ni, ustaz yang menentang ni, apa yang ustaz boleh dalilkan tentang lagu Hativah? Ustaz Izzi Korban ni, apa yang ustaz boleh dalilkan untuk lagu Hativah? Jadi apa sekarang? Kalau kita dengar je lagu ni, jadi apa pada kita? Jadi jihad tak pada kita untuk pertahankan Masjid Aqsa? Berarti untuk sampai tahap jihad itulah kita kata kena bermula dengan usaha. Mendapatkan semula, semua orang mesti faham. Mendapatkan Gaza adalah pintu masuk untuk pergi ke Masjid Aqsa. Sebab Masjid Aqsa ni dia tak ada pintu nak masuk. Sebab Israel kunci dia jadi bulatan di tengah. Okey, kalau tuan-tuan tengok peta tu kan, kita nak masuk daripada sebelah Lubnan, itu tanah dia. Kita nak masuk daripada sebelah Bukit Golan, dia kunci di tengah-tengah. Menjadikan Masjid Aqsa ni langsung tiada jalan darat untuk kita masuk. Kecuali Gaza, kita masih ada jalan laut dan kita masih ada jalan darat daripada Mesir. 2 peluang untuk orang Islam masih mendapatkan untuk dapatkan Gaza sebagai pintu masuk. Pintu masuk. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Bahawa setiap kali apabila orang Islam melangkah, sama ada orang kata dekat saya, masalah pergi dengan orang kafir. Masalah pergi dengan orang kafir. Tuan-tuan, kita tinggal dengan orang kafir di Malaysia pun dah lama. Sebahagian besar daripada tuan-tuan menjadi orang yang warak, tak pergi minum arak. Kita duduk di Malaysia, tinggal dengan orang kafir pun dah lama. Okey? Perniagaan babi dan perniagaan segala benda ada, kita tak makan babi. Berarti tinggal bersama tak berarti kita menjadi seperti mereka. Kita duduk Malaysia ni, tuan-tuan duduk pening kat orang pasal orang kafir. Tuan-tuan duduk sini. Saya duduk Kuala Lumpur ni. Kalau ikut-ikut nak lepas anak saya keluar pun takut. Sebab bandar sampai saja ke Lok Yu tu dah pusat karaoke. Masuk jalan Pudu dah jumpa disco. Pergi ke jalan Piramli dah jumpa kawasan, nama nak sebut mengesian dekat arwah Tan Sri. Pergi ke jalan dot-dot-dot tu dah ada pusat pelacuran. Berarti yang penting bukan dengan siapa kita berada. Kalau kita berada dalam agama Allah, kita pegang tali Allah, tak ada masalah. Tuan-tuan lalu pergi Shah Alam, KL Shah Alam kan. Tuan-tuan jadi peminum arak tak? Sebab di sebelah kanan, di sebelah kiri kita waktu pergi dan di sebelah
kanan kita waktu balik 2 kilang arak. Saya masuk Kuala Lumpur dah ada dah. Berarti taklah menjadi satu hujah berada bersama orang-orang kafir, kita ni perangai macam orang kafir. Okey, tuan-tuan kata pula, dia ni pakai tak Islamik. Saya pun beritahu, tuan-tuan nak naik train, tuan-tuan tengok dulu tak train tu. Oh, pakaian tak Islamik, tuan-tuan pun tunda train tuan-tuan. Tuan-tuan nak naik kapal terbang kan, tuan-tuan beli tiket, naik dulu cek. Oh, saya batalkan penerbangan saya kerana penerbangan ni ada arak. Saya batalkan saya punya tiket bas ni kerana ada wanita dan ada juga orang kafir. Tak ada. Sebab yang penting dalam kehidupan dunia yang rasional ni tuan-tuan, bukan di mana kita berada. Agama dalam hati kita tu duduk dekat mana. Jadi saya kadang-kadang, saya pun jadi aneh. Bila nak pergi berjuang dalam jalan agama, tuan-tuan kata, tak semualah dia macam ni. Yang saya tanya pula, yang tuan-tuan pergi bekerja rakan, sekerja rakan, kilang, majikan tuan-tuan. Kan, bahkan majikan tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada rasa. Berarti kita pegang pada satu prinsip dalam dunia yang mencabar. Nak mencari satu tempat yang absah dan sahih tak ada lah. Maka itu iman tu jadi penting. Sebab kita akan bagi di tempat yang tak ada absah dan tak sahih, yang iman tu terpelihara, iman ni selalu tercabar. Maka tak jadi masalah.